Penganalisis bola sepak di Eropah berasa sangat kagum melihat penampilan Arif Aiman ketika Harimau Malaya membenam jagoh ASEAN Vietnam. Arif Aiman tampil dengan persembahan menakjubkan membantu Harimau Malaya menumpaskan Vietnam dengan keputusan 4-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Arif mempamerkan skil berkualiti tinggi dan berjaya menyumbangkan 2 bantuan gol buat Harimau Malaya. Melihat itu, penganalisis bola sepak Eropah melabel Arif sebagai seorang pemain grade A dan susulan aksi memberangsangkan beliau ketika bertemu Vietnam itu. Arif Aiman merupakan salah seorang pemain Malaysia dengan skil berkualiti tinggi. Beliau mempunyai teknik yang tinggi dan tenang apabila memiliki bola. Beliau juga boleh membawa bola dengan menggelecek dengan sangat baik. Beliau juga mempunyai ketepatan yang tinggi dalam hantaran. Kualiti yang dimiliki oleh beliau itu berjaya membawa Malaysia menang 4-0 atas Vietnam, ujar penganalisis Eropah itu. Arif Aiman berjaya membawa Harimau Malaya kini menempati tangga teratas kumpulan F selepas menumpaskan Vietnam 4-0.